Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jawab soalan SPM 2017, kertas 1, soalan 36. Okey, persamaan kimia berikut mewakili proses fotosintesis. So, 6 CO2 plus 12 H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6 O2 plus 6 H2O. Saya rasa ada masalah pada persamaan kimia ni sebab you dah belajar masa form 1 and form 3 also. Ini bukan persamaan kimia bagi fotosintesis, mana ada ni. Okay, maybe orang yang type semula tu tersalah type lah. Okay, suppose macam ni je. 6 CO2 plus 12 H2O menghasilkan glukosa tu dan 6 oksigen, 6 mol of oksigen. Okay, so saya akan rewrite persamaan kimia ini. Okay, sebab nanti kita akan tulis information yang berkaitan dengan soalan ni lah. 6 CO2 plus 12 H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6 O2. Okay. Now, kita kena tulis information yang diberi dalam soalan ni. Apakah jisim glukosa? So, dia nak tahu jisim glukosa. Itu soalan dia. So, yang mana satu glukosa? Yang ini karbon dioksida. Yang ni air. Yang ni oksigen. So, kalau pun you tak tahu, you kena make a guess lah kan? CO2 dengan H2O takkan you tak tahu apa benda. Oksigen pun you takkan tak tahu kan? So, ini glukosa. Okay. So, dia nak tahu jisim glukosa. Okay? Dia nak tahu jisim glukosa. Lepas tu, dia ada bagi information lain. Dia bagi information ni. 1.2 decimeter cube gas karbon dioksida. So, 1.2 decimeter cube ni, you tengok unit, ini adalah isi padu bagi gas karbon dioksida. So, you pun tulislah. Isi padu gas karbon dioksida. So, basically, soalan ni, dia bagi information untuk gas karbon dioksida. Tapi, dia nak tahu jisim glukosa. So, bila you start, you memang kena cari bilangan mol dululah. Okay, so kita akan guna kaedah tiang ni. Ini kaedah ni adalah dicipta kalau tak silap saya oleh Cikgu Zulkifli Mahmud, mantan guru cemerlang, sekarang dia dah pencen So, banyak sangat inovasi yang dia buat, antaranya adalah kaedah tiang ni lah. Okay, so apa benda yang you ada information tu, you tulis di sebelah kiri. Ini yang you ada information kan, CO2. Yang you nak cari, you tulis sebelah kanan. Okay. So, apa yang you nak cari daripada sini? You dah tahu isi padu karbon dioksida ni 1.2 decimeter cube. So, kalau you nak cari bilangan mol, kan ada formula bilangan mol ada 3. Iaitu bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi nombor pemalas Avogadro. Yang kedua, bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Yang ketiga, bilangan mol sama dengan isi padu gas bahagi isi padu molar. So, bila dia berkaitan dengan isi padu gas, you akan guna formula penghitungan bilangan mol yang ketiga, iaitu isi padu gas bahagi dengan isi padu molar gas. So, dalam kes ini, apa isi padu molar gas? So, dia dah beritahu dah. Ni, isi padu molar gas pada keadaan bilik is 24 decimeter cube per mol. So, kita guna sahaja information itu sebab dia adalah nilai yang tetap untuk keadaan bilik. So, kita pun tekanlah kalkulator. Kita dapat 0.05. Mol negatif 1 ni dekat bawah. So, bila you bawa naik atas, dia jadi mol sahaja. Okay. Lepas tu, kita ada bilangan mol untuk karbon dioksida tapi kita tak ada bilangan mol untuk glukosa, betul tak? So, kita akan buat nisbah mol. Okay, the next step adalah nisbah mol. So, nisbah mol ini kita akan based on persamaan kimia. So, kita tengok dulu sini. Ini ada 6 kan? So, 6 mol karbon dioksida ini akan menghasilkan 1 mol glukosa. Ini secara teori berdasarkan persamaan kimia. Tapi sebenarnya orang ni dalam makmal dalam masa dia buat tindak balas ini, dia bukan guna sampai 6 mol of karbon dioksida. Dia hanya guna 0.05 mol karbon dioksida sahaja. Jadi kita nak tahu kalau dia hanya guna 0.05 mol karbon dioksida, berapa mol glukosa yang akan dihasilkan? Okey.
So ini nisbah, ini math sebenarnya. Okay, so kalau tak nampak, kita jadikan ni A, ini B, ini C. So untuk dapat question mark ni adalah A darab B bahagi C, which is 0.05 darab 1 bahagi 6. So you akan dapat satu nilai. Tekan calculator. So you dapatlah 0.00833. 3 dia ada banyak lagi, saya berhenti kat situ je. Okay, ini bilangan mol untuk glukosa ni. So kalau ini bilangan mol untuk glukosa, boleh tak kita cari jisim glukosa ni? Boleh lah, sebab kita dah ada bilangan mol untuk glukosa. Okay, so macam mana nak carinya? Okay, so kita guna formula penghitungan bilangan mol yang kedua, iaitu bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. So kalau you nak dapatkan jisim, it will be bilangan mol darab dengan jisim molar bagi glukosa. Hak ni kena kira. Okay, macam mana nak kira? So saya padam dulu sini, takut tak nampak ni. Okay, jisim molar glukosa. So saya tulis kat bawah ni sebab macam tak muat je. Okay, sini. C ada 6. So 6 kali 12. H ada 12. So 12 kali 1. Kali 1 apa? Jisim molar bagi hidrogen tu. Plus 6 kali 16. Okay. So yang saya buat dalam kurungan square bracket ini adalah jisim molar bagi glukosa. Okay. So you akan dapat jisim molar bagi glukosa ini, nilai dia adalah 180. So that 180 you kena darab dengan bilangan mol bagi glukosa ni tadilah. So you akan dapat 1.4994. So which is menghampiri 1.50 gram. Kenapa kita dapat 1.4994 ni? Sebab remember kan tadi 0.833 ni kan 3 dia tu banyak lagi kan, nilai 3 tu. So dia ni menghampiri 1.50 gram. So jawapannya adalah 1.50 gram. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.